Salim Abdul Rahman, Ponen. Salim Abdul Rahman, Ponen. Aku dah sebut nama Hasbullah, pengarah hamla. Aku dah sebut Azam Belen, SPRM. Aku dah sebut Zamri, gawai atasan PIT SPRM, yang jadi tekong kau ni untuk buat operasi-operasi ni, yang sekarang tengah panik ni. Dia tengah panik, guys. Ni Zamri SPRM ni tengah panik. Yang sama berbeza dengan Salim Kunyit lah. Aku dah petik nama Datuk Akbar. Datuk Akbar yang jadi lawyer lah. Dia tukar-tukar deal apa semua ni dengan pejabat peguam negara. Aku dah petik Datuk Nasir, accountant kau yang pegang duit kau. Sebab kau ni buta huruf, Salim. Kau mana kerti benda-benda semua ni? So aku dah petik semua ni, Salim. So Salim, kau oleh kerana kau punya cubaan beli kau ni macam-macam orang kau beli ni, aku tak heran kau beli orang. Kau cuba nak burukkan aku, pakai orang-orang semua keliling ni supaya burukkan aku dengan Tun Mahathir. Tak berjaya lah. Sebab aku bukan siapa-siapa. So lepas ni aku akan cerita modus operandi korang ni. Modus operandi Salim Kunyit, SPRM, AMLA, Datuk Nasir, Datuk Akbar, pejabat peguam negara dengan LHDN. Aku akan buka satu-satu ni supaya rakyat tahu ni kartel Kunyit ni yang cari duit haram untuk non kau ni, untuk Nuar. Sebab apa? Sebab aku dah bagi warning kat korang kan. Aku cakap bertaubat. Aku suruh kau bertaubat. Kalau kau tak bertaubat, kita perang. Itu je aku dah bagi tahu dah. So nampak gaya ni korang ni tak nak bertaubat korang ni. Malah kau menyusun pula. Sekarang ni cepat-cepat clearkan apa yang patut. Tutup mana yang ni tutup. Sekarang ni SPRM tengah kelang kabut, guys. SPRM ni tengah kelabar beruk sekarang. Mana-mana off job dia dengan Salim Kunyit ini, dia tutup cepat-cepat. Tutup macam mana? Kan saya cakap, dia pergi tangkap. Tapi tak ada pertuduhan. Betul tak? Tak ada pertuduhan. So macam mana dia pergi settle? Contoh, sebagai contoh malam ni, rampasan sitaan beku 100 juta. 100 juta. So dia pergi deal, okey sekarang ni kau kena bayar cukai 50 juta. Cukai. Kan tak lah LHDN. Baik, dia deal macam ni. Sekarang ni LHDN bayar 10 juta, 40 juta kita orang punya. Saya tanya dengan korang, kalau kau tokek bisnes haram, kalau korang tokek bisnes haram lah, korang lah, sekali kau dirampas 100 juta. So ada orang jadi orang tengah. Dia kata benda ni boleh settle, tetapi kita tak boleh bagi 100, kita boleh bagi 50. Sebagai kau yang bisnes haram ni, kau akan setuju ke tak setuju? Come on. Korang letak diri korang lah. Sebab aku tak kena dakwa satu, aku tak didakwa satu. Satu lagi, tak apalah aku dapat balik separuh pun jadilah. Sebab ni bisnes haram. Inilah yang diorang buat. Itu sebab saya bagi tahu, Anwar bagi tahu, rampasan 15.5 bilion. Dan kita tanya, duit tu pergi mana? Siapa yang dituduh? Mana dia jawab? Biasa cakap, Anwar cakap, Anwar dia yang cakap. Dan kalau kebetulan ada bina kekuatan, selaras kegiatan, bertindak tegas. Dalam 2 tahun kita selamatkan 15.5 bilion ringgit. Cuba renungkan, kemana uang itu kalau kita tidak bertindak? Masuk saku sang penyakau. Kerajaan Madani cuba sedaya upaya untuk memberi seluruh dukungan kepada badan-badan penguasa, termasuk SPRM, dalam kerja tegas. Dan kita tentunya ada masih terus sinis, terpertikaian, boleh dalam negara demokrasi. Tetapi muskil saya atau kekhawatiran saya justru ada yang mempertikaikan semuanya. Keras bicara soal rasuah, tetapi mendukung juga persoalan-persoalan besar. Bila kita umumkan kerjasama badan-badan penguasa SPRM, LHDN, Bank Negara, PDRM, Custom, LHDN umpamanya. Dia sebut, guys, apa yang saya cakap tadi tu, kerjasama semua agensi ni, dia sebut tak? Dia sebut tak? Dia sendiri buka. Dengar. Bina kekuatan, selaras kegiatan, bertindak tegas. Dalam 2 tahun kita selamatkan. Dengar. Kau dengar pengakuan dia. Dengar pengakuan dia.
Bina kekuatan, selaras kegiatan, bertindak tegas. Dalam 2 tahun kita selamatkan 15,5 bilion ringgit. Cuba renungkan, kemana uang itu kalau kita tidak bertindak? Masuk saku sang penyakau. Soalan kedua, mengapa dibiarkan begitu lama? Mengapa tidak ada tindakan sebelum ini? Dia tidak menyentuh damir kita, tidak mengetuk hati kita. Bertanya, mengapa negara yang sudah merdeka, kita yang bicara kuat dan lantang soal Islam, soal dakwah, soal Melayu, soal budaya, tetapi membiarkan ini berlaku? Kan ini penyakit, dan penyakit ini harus diobati. Anwar Ibrahim, pemimpin-pemimpin sebelum ni, kalau dia tak ambil tindakan, bermakna dia tak ambil duit haram ni. Tapi engkau ni Anwar, halal haram kau campur macam tu je. Sebab tu saya bagi tahu kat korang, guys, yang haram tak boleh campurkan dengan yang halal, yang hak tak boleh campurkan dengan yang batil. Fikirlah. Saya tanya dengan korang ni, katil kunyit ni punya modus operandi, sapu bisnes-bisnes haram ni, sumber tu sumber haram. Adakah bisnes orang berjalan? Masih berjalan. Sakit kau Anwar, kau yang sakit. Salim Kunyit lah broker, untuk makluman korang. Salim Kunyit lah broker dia. Nampak tak? Nampak tak? Anwar sahkan, ni Anwar cakap. So, ni, kepada toke-toke besi buruk, bisnes-bisnes haram, Alibaba lah. Alibaba lah. Siapa yang bocorkan maklumat? Salim Kongkang ni lah. Salim Kongkang lah bocorkan maklumat. Dia lah suruh pergi raid. Lepas tu dia jadi orang tengah. Nampak tak? Ni, ada satu kes. Scammer. Satu kes, scammer lah. So, rampasan 200 dalam almost 1 billion. Ops Northern Star berjaya membongkar sindiket pelaburan tipu berskala mega melibatkan jumlah rampasan mencecah 3.1 ringgit. Ni ke? Polis Diraja Malaysia PDRM, operasi yang dijalankan pada 20 Mac lalu itu telah membawa kepada penahanan 8 individu termasuk 4 yang bergelar datuk, yang mana 2 daripadanya merupakan usahawan dan 2 lagi peguam. Kesemua mereka berusia antara 44 hingga 62 tahun dan kini direman sehingga 7 hari untuk siasatan lanjut di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Operasi dijayakan oleh pasukan Amla Bukit Aman hasil kerjasama rentas negara susulan maklumat red notice daripada Interpol. Sindiket ini dipercayai beroperasi menerusi skim pelaburan Ponzi dikenali sebagai MBI yang berpusat di luar negara dan mensasarkan ribuan pelabur tempatan. Antara aset yang dibukukan termasuklah 638 akaun bank dan saham berjumlah lebih 1.16 bilion ringgit, 35 unit hartanah bernilai 2 bilion ringgit, 10 buah kenderaan mewah, pelbagai jam tangan berjenama, wang tunai dalam pelbagai mata wang serta dokumen dan barangan kemas yang bernilai tinggi. Ops Northern Star ada dengar dituduh mahkamah. Ada dengar MBI ni dituduh mahkamah. Ada atau tak ada? Cakap rasa. Ada atau tak ada? Pergi kat Google sekarang. Jangan percaya saya cakap. Senang korang pergi type dekat Google. MBI ni dituduh di mahkamah. Cari ada atau tak ada? Tapi dia skim MBI lah. Berjaya membongkar sindiket. Polis mengesahkan telah menahan 5 individu kerana disyaki menjalankan jenayah pengubahan wang haram. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, kesemua suspek ditahan pasukan siasatan jenayah pengubahan wang haram AMLA Bukit Aman menerusi Op Ragada dalam serbuan berasingan di Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Sarawak. Katanya hasil serbuan dijalankan, pasukan AMLA berjaya merampas, membekukan dan menyita aset-aset seperti kenderaan, akaun bank serta dokumen dengan nilai keseluruhan berjumlah lebih 17 juta ringgit. Modus operandi adalah menjalankan aktiviti jenayah pengubahan wang haram melalui transaksi kewangan yang mencurigakan. Selain itu, kesalahan pecah amanah jenayah oleh pengarah syarikat, tipu tender dan menganugerahkan tender kepada diri sendiri atau ahli keluarga.
Razarudin berkata berdasarkan maklumat yang diterima, unit pengesanan aset dan analisa pasukan bahagian amla Bukit Aman telah menjalankan siasatan. Ia membawa kepada tangkapan 5 suspek berusia dalam lingkungan antara 25 tahun hingga 61 tahun. Katanya kes disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 Akta 613. Pada Jumaat, Mida itu melaporkan seorang eksekutif pengurusan kanan sebuah stesen televisyen tempatan ditahan dipercayai mempunyai kaitan dengan kes komersial. Lebih kurang 10 warga tempat. Ada tuduh mahkamah? Kop not several suspect including Datuk Sri over ABI investment fraud. So ni skim Ponzi lah. Scammer lah. Ini scammer lah. Salah. Jenayah ha? Betul tak? Salah. Jenayah ha? Baru satu. Ada banyak lagi. Pak Anwar bagi tahu 15.5 bilion